Assalamualaikum, hari di sini. Terima kasih untuk korang yang sedang menonton video kat channel Ari Jojo ni. Hari ni aku dekat bazar tertua di KL katanya. Hari tu terpanjang, tertua pula dekat bazar pasar Datuk Keramat KL. So jom kita tengok apa yang ada. Sebab nampak bazar tak besar tau, dia kecil je. Cuma apa yang menarik kat sini? Jom. Onde-onde panas. Assalamualaikum. Nak onde-onde RM3. Onde-onde RM3. Oh, dah siap dah. Terima kasih. Dia tak buat dah. Tak buat onde-onde dah. Dia petang. Takut dah habis. Okay, terima kasih. Meriah bunyi lagu ni. Okay, kuih. Macam mana kuih kat sini? Ada onde-onde putu piring pula. Bagi nak pusing-pusing. Tak apa-apa, kita singgah sini dulu. Sebab dia punya onde-onde ni pun panas-panas ni. Putu piring tu panas-panas. Dia lebih tradisional sikit lah kat sini. Sesuai dengan title dia, bahasa tertua. Banyak juga. Awak dia buat daripada apa yang putih tu? Dia buat daripada apa? Tepung. Oh. Oh. Tepung beras, gula Melaka, kelapa. RM5. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Saja nak buat conversation tanya. Bakso. Bakso dah habis dah. Dia goreng apa? Dia cudang lagi. Sini banyak kuih lah. Okey, otak-otak, pepes. Sabar. Oh, roti jala. Sini banyak macam kuih muih. Sana pun ada kuih-kuih. Dia tu apa tu? Roti jala. Nak try lah awak. Roti jala satu? Satu ni? Betul. Berapa? RM4 satu. Awak live ke? Boleh rekod je. Terima kasih. Sama. Terima kasih, Sika. Sama-sama. Terima kasih. Berapa tadi RM4? Okey. Itu jual apa tu? Yog tofu. Yog tofu. Bihun kuali besar. Oh, yang belakang tu. Ini ada angkuh. Oh, bagus lah. Sini banyak kuih lah. Bestnya. Kita pun rekod juga. Ini kalau bukan bulan puasa, awak jual kat mana? Saya buat online, lepas tu saya ada niaga dekat depan bus stop. Depan bus stop? Jalan-jalan. Oh, okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sama, semua buka. Apa kita cakap ni? Makin sempit lah jalan ni. Dia selain daripada dalam bazar ni, kat tepi-tepi tu pun ada juga. Lemang lah, murtabak lah, kuih muih. Sini tempat cek kuih kot. Tepung Belita mana? Ni tepung Belita. Tak beli lagi tepung Belita tahun ni. Tahun ni. Boleh nak try lah. Edisi kuih ni. Nak satu. Kiri, terima kasih. Apa tu? Sama. Roti hijau kiri ni apa? Dah habis dah. Nak buat kalau ada kau tak nak buat. Tahu dah makan hari tu. Kan capati. Tengok apa yang ada. Itulah kuih muih juga. Sini memang tempat oceh kuih. Tengok sana pula ada apa. Tu ada air. Murtabak. Murtabak. Tak makan lagi murtabak tahun ni. Boleh lah. Mana iklim aku ni?
Bakar ayam sikit lagi. Sekejap. Sekejap. Ada dua lagi kak. Tapi saya nasi. Tiba. Tukar pula. Lemak. Ni di Kelantan. Nasi selera kita pasal keramat. Rasa original Kelantan. Nasi khabar, nasi daging, nasi belauk. Ya. Kau tak ada orang dah. Dah intai. Kak, tengok kak. Itu apa ni? Ni daging kawah. Oh, daging kawah. Siapa daging lembut? Nak buka awak? Nak buka laut. Daging saja. RM10. Boleh. Lemak bakar ada awak? Kau dah bakar lagi? Boleh tengok. Dengan bakar lagi? Belah kawah. Rupiah. Gitu, makanya. Lagi? Tu je. Nak nasi kabul lemak bakar kalau ada. Mason. Habis dah mason ni mari. Lagi nasi kabul lemak bakar. Nasi kabul lemak bakar so. First time makan nasi untuk video bulan puasa tahun ni. Kakak, lemak saya bakar kak. Tambah lagi kau? Hoi lagi lemak. Yang masak ni kakak. RM10. Lemak bakar. Ada nasi. Boleh tak betul? Boleh. Tak cakoi panas. Itulah akan kenyang sangat pula. Cakoi pula aku. Ini pun dah macam-macam kuih ni. Tapi ramai kan kita punya ahli. Ada dia orang. Boleh kot ada orang ambil cakoi lagi. Ahli ramai. Kita duduk pisang kat ni. Dia tunggu Shi punya lemak bakar. Belah kamu ha? Ada lagi? Belah kamu dah beres. Memang tu tak habis. Berapa je? Ada lemak juga. Awak campurkan daging tak awak? Daging sekali campur. Ada beta aku untuk satu portion je, boleh ke? Tak, saya nak lemak je. Nak lemak sahaja. RM5 boleh? 10 boleh. 10 tak boleh. RM5 je ada. Ada. Nasi lapaya, gula kawah 10 ya. Okey. Sampai belah. Apa belah? Terima kasih. Sama, terima kasih. Jom. Cakoi aja. Cakoi ada dia orang ni ramai boleh habis kan? Dia tulis cakoi keramat since 1981. Pandai-pandai lagi. 81. Barut. Abang berapa? Pak kacang 5, cakoi 5. Abang nak dikan. Ayam goreng, tiga dulu. Panas-panas lagi. Kak, buat sini dulu. Apa nak? Kiri. Kak, barut. Terima kasih. Banyak dah pula. Dah RM1 dah benda tu. Alatnya apa dia dapat jual kat sini ni? Berapa satu? Habis dah. Habis dah? Oh, ni orang punya? Oh, bos nak habis kan? Tak apa. Sama.
Boy nanti. Okay. Apa dia? Adi Jojo. ARIEY Jojo. Boleh cari ke tu? Boleh cari ke tu? Sabar. TikTok saya Adi Jojo tapi ni buat YouTube. Oh. Terima kasih. Sama. Siapa cakap saya TikTok? Dia. Oh, iya ke? Akak jarang-jarang. Dia cakap, ni yang mana satu? Apa dia? Saya? Dia yang cakap, itu TikToker. Saya cakap, ya ke? Ni saya. Tapi ni saya buat untuk YouTube ni. Oh, terima kasih. Terima kasih follow. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Saya akan cari ya. Okey. Terima kasih. Bye. Tebulah. Tukar. Air tebu. Dalam ni ke apa ini? Yang ni lah. Satu jus RM8. Kan lupa harga orang letak. Jom. Banyaknya. Dah beli-beli pun rasa macam banyaknya. Tak apa, makan ramai-ramai. Selamat kot. Jom kita pergi kat Paku Pontianak sebab kita nak makan kat situ. Jom. Tunggu apa ni? 6.43. Sempat. Jom, sebab nak kat Paku Pontianak tu nak pergi makan. Kan roti john tak beli tadi kat sini. Sebab nak makan roti john kat Paku Pontianak, jadi roti john full beef. Jom kita try macam mana roti john je. Macam menarik. T20 punya. Jom. Tak mic. Ni dia punya air yang berada tadi tu, yang tebu dia. Kita letak ais tadi, kita dah minum sebelum azan. Tapi tambah lagi lah. Sebab tadi sedap juga tebu dia. Okey lah, layan lah dia punya manis tu. Dah review tak minum lagi, tahu dah kan. Bismillah. Okey kan tebu dia? Kan? Okey kan tebu dia kan? Boleh dibeli. Tadi kuih ni semua pada panas tau. Tapi dah apa ya, lebih daripada setengah jam kemudian. So kita try dulu onde-onde. Di onde-onde ni ada beberapa nama. Ada panggil onde-onde, ada orang panggil buah Melaka. Kalau Kelantan dia ada panggil buah mulung. Kau panggil apa? Cuba komen. Gigit, dah gigit. Seduh ni je rasa kenyal-kenyal macam tu. Oh, lagi satu. Kalau Kelantan ada satu dia panggil onde-onde ni buah kekocar. Sebab kekoh dia car tu big. Dia macam air dia tu keluar. Macam tu lah banyak pula cakap. Bismillah. Dia kenyal. Sangat chewy. Tapi dia punya air dalam tu dia tak jadi kekocak. Kalau Kelantan punya kekocak tu dia keluar air dia. Tapi dia air tu tak banyak. Ada rasa sikit dengan dia ada still gula tu berketul lagi. But okey lah, rasa dia punya chewy tu. Kalau siapa yang suka makan onde-onde chewy yang kenyal, and okey. And rasa dia punya kelapa parut kat luar tu. Beralih kepada kuih seterusnya. Kali ni banyak kuih putu piring. Ini pun first time dia ni dek. Dia stapler. Putu piring saja dah nak borak dengan dia tadi. Cakap borak dia buat pada tepung beras, gula Melaka dengan kelapa. Bismillah. Yang ini sedap. Tepung dia sedap. Dia lemak manis, dia punya gula dalam tu tak hancur sangat. So dia rasa dah ketul tu. Tapi rasa dia punya kunci kesedapan dia kat tepung dia. Dah sedap lah. Rasa nak balik satu. Sebab dia manis-manis kot. Manis, tepung tu manis, gula tu pun manis. Dia punya feeling tu penuh lah. Potong lagi. Nak sampai ke hujung. Kiranya hujung ni sampai ke hujung ni punya feelings tu. Inilah. Tak lah. RM8 tadi, RM5 kan. Layan lah. Lupa nak bagi rate. Onde-onde ada bagi 7. Sebab satu ada bukan pakai onde-onde. Tapi onde-onde dia okey. Satu sebab ada punya taste personal, ada tak suka benda yang chewy. Benda yang kenyal tu ada kurang sikit. Sebab dia kenyal betul. So kalau orang suka benda kenyal, taste dia akan lagi tinggi pada hari. Taste sebab dia punya rate. Subjektif lah benda tu. Yang ni tahu dia suka sebab dia sangat lembut, soft. And dia punya rasa tepung sedap. Dia punya manis pun just nice. I bagi 85. Sebab dia sedap. Jarang nak makan kuih tinggi-tinggi ni.
Tumpah dik. Aku buat macam ni ke tumpah? Disaster dik. Bismillah. Sabar. Dia roti jala sister tu. Dia tengah buat live tadi tau. So dia sangat excited. Dia tahu ada jodoh di TikTok. Roti jala. Hari tu ada roti jala viral yang ada lauk dalam ni. Itu dekat area Rumah Mira, Balakong, beritahu semua orang. Tak bagi-bagi dah pula kat situ. Kita cicah dengan dia punya kuah kari ayam. Sabar. Ni terbang. Kari ayam dia sedap. Sedap. Dia punya, apa kata, lemak-lemak dia tu dengan rempah tu, dia adun dengan sempurna. Sedap dia punya kari ni. Sebab nampak macam cair, macam ada rasa ke. Tapi bila makan tu, dia punya kari dia terasa macam gulai ayam, kari ayam tu, tapi sedap. Roti jala, tipikal roti jala lah. Lembut. Memang lembut, aku agak sebab risau. Tapi yang ni boleh try. Sementara Ramadan masih ada. Bila aku tak Ramadan pun, dia kata dia jual kat depan tu je. Ada keramat juga. Rate dia 85 ke 8? 85. Sebab suka dia punya roti jala dengan ni, kari dia. Jarang pun nak jumpa yang sedap. Kadang-kadang rasa macam kurang. Yang ni okey. Bismillah. Nak punya kari dia. Next, kuih seterusnya. Hari ni memang cerita pasal kuih je. Sebab dia macam Ramadan tertua. So dia jual kuih yang banyak. Sekejap, kita nak buka ni. Dek, banyak sangat stapler ni, Dek. Ini kalau mak aku marah ni, stapler kat sini. Banyak ni. Okay. Kita rasa satu tepung pelita. Sebab aku bukan tipikal orang yang pergi bazar cari tepung pelita. So ni pertama kali makan tepung pelita dalam tempoh beberapa tahun. Tak ingat dah. Macam nak makan ambil sudu. Okay, dah ada sudu dah. Tepung pelita. Sedap dia, rasa lemak-lemak. Lemak lah, manis. Boleh tahan dia punya manis tu. Aku tak boleh nak compare sangat sebab aku jarang makan tepung pelita. So aku macam nak buat comparison mana yang pernah makan sedap ke apa. Sebab jarang makan. Sebab aku bukan penggemar dan mencari tak kali bazar. Tapi not bad. Aku suka dia punya rasa tu. Let eat pula masuk Kelantan lagi. Mula-mula makan tadi macam manis tau. Tapi dah second makan tak manis sangat. Tapi ada kat orang makan tepung pelita, dia ambil layer dulu. Dia ambil putih dulu, lepas tu pakai yang hijau. Dan dia akan makan semua dek. Yang rasa 7 juga. 7. Rasa subjektif, rate subjektif ikut taste masing-masing. Tapi okey je, balance semua try. Yang penting tak split. Okey, kuih apa lagi? Kita balik pada lebih modern sikit. Yang moden ada cakoi. So ni cakoi tadi yang digoreng panas-panas. Cuma satu je spoil sikit sebab minyak dia hitam. Hitam betul minyak dia, Dek. Macam hitam minyak dia tapi takut sebut kuat-kuat kan dengar pula. Itu je spoil dia. Tapi digoreng panas-panas tu macam okey, nice. Sejak 1981 macam okey. Minyak dia. Bismillah. Rasanya okey, manis-manis. Dia ada rangup ni kalau daripada 10 mungkin 1/10 sebab dia dah sejuk kan. Kalau panas-panas dia lebih lembut dan rangup rasanya. Tapi overall suka rasa dia sedap. Cuma kalau ada pencicah yang warna hijau tu lagi sedap kot. Yang pandan tu kan. Rate 75/10. Dia kata kat saya lah. Okay. Di situ juga pau goreng. Pun rasa suam-suam. Satu ni RM1. And dalam tu isi dia kacang merah. Dapat banyak. Banyak dan memuaskan macam tu. Bismillah. Kacang merah ni manis. Kat luar dia crunchy sikit. Mungkin sebab dia suam kot. Dia manis tu taklah manis sangat. Tapi rasa dia okey lah. Dia blend dengan pau ni. Tapi ni rasa crunchy. Sedap, bismillah. So yang penting isi dia bukan angin. Memang ada kacang merah. Tadi tak beli roti john kat bazar sebab nak makan roti john kat Paku Pontianak ni. Anyway, aku memang dekat Paku Pontianak pun kat puasa ni. Kita try roti john apa? Pulled beef. Dia punya sos kat atas ni macam limpah yang bagi tengah tu.
Saya tak betul habis. Tak apa. Sos limpah. Okey, ada nampak daging dia tu. Dengan dia sayur. Terasa dulu, bismillah. Dikit tu terus rasa daging. Daging dia bukan macam daging roti john yang daging cincang ke apa. Ni macam dicari-cari daging tu. Rasa lain tu. Bismillah. Sepertinya dia orang guna daging yang sama dengan yang roti john viral kat Penang tu. RM70 tu. Ini bawah RM20. Hoi. Jauh lebih biasa. Memang banyak rasa sos sebab sos banyak kan. Dalam kat luar memang full. Sekejap, tapi ni dah habis nak try yang tengah. Oh, nampak ni dia punya beef. Baru bertarik. See, tak macam typical roti john punya beef. Banyak pula tu. Sekiranya siapa nak makan roti john ni special datang kat sini ada. 2 tahun dah dia orang buat. Awak tahu? Kakak awak tahu dik? Lembut lah. Dia punya slice tu, slice dia macam koyak-koyakan tu. Ada rasa smoky. Tapi tak adalah strong sangat. Tapi ada. Sedap. Bismillah. Okay, ni nasi kerabu. Paling last. Sebab kita nak endingkan terus. Tapi rasa murah lah harga dia. RM8 untuk nasi kerabu lemak campur daging bakar. Which is murah dik. Tak dapat banyaknya. Tak dapat tempat lain ni banyak. Dengan harga macam ni. Murah dik. Serius RM8. Serius RM8. Kau makan sikit-sikit kena viralkan pula. Tu bukan cara makan nasi kerabu. Sudah gaul je lah. Macam lembik sikit nasi dia. Tak habis ni. Tengok-tengok tak habis ni. Portion dia besar dik. Kau kata serius RM8. Popok je sudah lemau sebab bungkus dia tadi. Tapi terasa daging dia. Bismillah. Lembut daging ni. Dah rasa rempah tu tak strong sangat. Tapi daging dia lembut. Ni kalau kita makan 2 orang ni. Besar portion dia. Biasa dia pakai harga Kelantan lah. Kalau Kelantan dapat harga RM8 macam ni. KL tak dapat RM8 macam ni sebenarnya. Dagingnya lembut. So far dah makan beberapa je, still macam konsisten. Sebab tu ada makan nasi kerabu viral di satu tempat. Dia macam dagingnya dia lembut, ada yang keras. Tapi ni dah beberapa rasa macam konsisten lembut dia. Dan dia rasa pedas sikit. Sambalnya ni good. Sambal dah mula terasa dah rasa pedas sikit. Dah daging terus lemak pula. Lemak, nasi kerabu lemak bakar tengah trend sekarang. Semana-mana je akan ada. Kita tengok lemak dia. Lemak ke urat? Tiba-tiba makan jadi kenyal juga. Bismillah. Sedap. Makan lemak ni dengan ini. Apa panggil? Tumis tumis yang tu. Lupa dah panggil apa. Tapi lemak punya part ada kenyal sikit lah. Tapi anyway ni puas hati. Rasa dia memuaskan hati dengan harga dia, dengan portion dia. Aku macam serius lah kat KL ada nasi kerabu macam ni. Lemak bakar, daging bakar. Ya betul ada aku jumpa. Dan memang berbaloi. Di kat belakang kedai yang viral tu, depan tu kedai tu viral loh. Orang sampai beratus sampai duduk macam nak mengundi. Tapi kedai ni kat belakang. Orang tak ramai, tapi sedap. Bismillah. Aku rasa kedai ni hidden gem lah. Yang tak viral, tapi sedap dan sangat murah, berbaloi. Aku banyak puji kedai ni. So rating aku bagi 9. Nice. Dia kena dengan selera Kelantan kakak dik. Kelantan Pure IC03. So thank you guys for watching this video. Kita jumpa lagi dalam next video. Bagi aku menikmati nasi kerabu ni sampai habis dulu. Kalau habis jangan lupa subscribe, like, share. And tunggulah bazar Ramadan lagi. Sempat kan nak raya dah ni. Tengoklah kalau ada adalah nanti. Thank you guys. Jangan lupa komen apa-apa. Komen je lah apa-apa. Titik pun tak apa. Bye bye.